Di tangan saya ni adalah item 1 dinar. Ni adalah 5 gram taifuk. Ini adalah 5 gram bunga emas. Jadi tuan-tuan, item-item kecil macam ni sesuai untuk dijadikan sebagai dana kecemasan. Sebab apa tuan-tuan, dana kecemasan ni tak sesuai kalau kita simpan dalam bentuk 1 kilo ataupun item 100 gram, tak sesuai. Sebab apa? Ini terlalu besar tuan-tuan. Jadi apa yang diberitahu oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, untuk dana kecemasan adalah item kecil-kecil macam ni. Jadi tuan-tuan, untuk skepin ni sekitar 2,000 lebih. Yang ni pun 2,000 lebih juga, hampir 3,000. Yang ni pun sama 2,000 lebih juga. Jadi tuan-tuan, biasanya keperluan kita apabila berlaku kecemasan adalah sekitar 1,000 ataupun 2,000. Jadi tuan-tuan, waktu berlaku kecemasan tersebut, kita boleh jual lah emas-emas ni. Jadi bagi sesiapa yang masih belum ada dana kecemasan, item yang paling sesuai, paling terbaik untuk tuan-tuan berdasarkan pandangan daripada mentor saya, tuan-tuan, simpan item 1 dinar ataupun 5 gram macam ni. Jadi tuan-tuan dah ada kan dana kecemasan? Kalau dalam bank pun tidak ada dana kecemasan dalam bentuk duit 3 bulan pendapatan ataupun 6 bulan pendapatan, cuba ubah cara tuan-tuan menyimpan, simpan dalam bentuk emas dan keluarkan item-item 1 dinar ataupun 5 gram macam ni. Nak saya bantu tuan-tuan, boleh klik link di bio, saya akan bantu guide sebaiknya.